Dah sampai. Inilah rakit Haji Hunai yang sangat indah. Datuk Rani punya. Buka. Kita kasih tengok. Kita dah sampai. Jadi jalan ni yang kita masuk tadi, sampai sana jalan mati, tepi sungai. Okey, parking tersedia sangat cantik. Sangat cantik. Ini dia rumah rakit yang saya tunjukkan. Kini dah sampai masa untuk kita buka. Parking sangat selesa, kawasan sangat selesa. Jangan risau, tak akan terbenam sebab dah ditambak dengan tanah kasaran. Abeh, Allah abeh. Nampak jalan masuk pun memang padu mantap. Ini kita punya supervisor ada dekat sini dah jaga. Ini dah wajah-wajah yang akan korang jumpa bila berada di rumah rakit ini. Ni supervisor juga ni. Okey, ni hall. Punyalah selesa hall. Ini bilik. Siap katil. Ini hotel ke rumah rakit ni? Nampak hotel ke rumah rakit ni, nampak? Siap, katil siap, tandas siap, meja solek pun siap. Ni bilik pertama. Ada ruangan nak masak-masak boleh kat luar sana, disediakan tempat untuk memasak. Siap semua kipas. Memang selesa lah. Ni bilik satu. Bilik dua. Lantai cukup kukuh bang, macam jalan atas tanah ni. Bukan kaleng-kaleng ni. Ni tepi bilik kedua. Ni bilik kedua. Bilik kedua. Sana tadi dua katil, ini dua katil. Ini satu katil. Queen size disediakan. Ini toilet. Cantik bang toilet. Rumah rakit Haji Hunai. Yang berminat dah boleh PM nombor-nombor yang aku sediakan ini. Macam tu cakap. InsyaAllah dalam masa terdekat kita akan open. Tarikhnya saya akan bagi tahu. Ni pemandangan tak jauh daripada JT Cikgu Sidi. Sana tu JT Cikgu Sidi. Macam tu cakap. InsyaAllah info selanjutnya saya akan berikan. Rumah rakit Haji Hunai. Padu mantap. Cuba jangan tak cuba. Rugi bang kalau tak cuba. Rugi kalau tak sewa bang. Rugi. Kukuh lantai kukuh. Memang boleh muat berpuluh orang. Memang kukuh. Begitulah keadaannya. Padu mantap. Abeh. Anak Rani. Boleh mancing. Okey, sekarang kita berada di rumah rakit pada waktu malam. Ni saja aku tak buat tambahan lampu. Saja nak view. Ni masuknya rumah rakit Titi yang begitu kukuh.
cantik, padat, melikat. Keselamatannya ada senggat-senggat, jadi tak tergelincir. Tiang rakit pun kukuh, jangan risau rakit hanyut. InsyaAllah tak akan hanyut. Begitu kukuh sekali. Tadi siang, okey, ni kita buat malam. Sebab malam ni ada opening. Malam ni kita ada buat sedikit tahlil dan yasin, perasmian pembukaan rumah rakit. Ni waktu malam. Ini sungai. Okey, bilik yang tadi, yang siang tadi, ni pada waktu malam, view-nya pada waktu malam. Indah. Cantik sekali. Sungguh cantik. Lengkap semua bang, macam hotel. Kau tahu? Ni orang-orang yang akan bertanggungjawabnya nanti ni. Macam dia akan bertanggungjawab. Alright, ni bilik yang tadi, yang kedua. Single bed ada dua. Begitu cantik. Single bed ada dua. Jangan tu cakap toilet. Siap dengan kelengkapan yang begitu diperlukan lah dalam toilet. Cakap. Begitulah. InsyaAllah. Pak San. Allah. Ni kena tutup ni. Malam ni kita ada sedikit tahlil kenduri, pembukaan rumah rakit. Pada mantap. Sini boleh mancing, sini boleh mancing, sini boleh mancing. Bunyi. Dapat. Yang ini Dapat. Terima kasihlah kepada Imam Ahmad dan tetamu-tetamu yang hadir. Dengan ini saya merasmikan pembukaan rumah rakyat ni pada umum lah. Kalau ada siapa-siapa yang dari mara ke kawan ke nak menyewa, nanti kita akan tetapkan harga dengan ada yang beberapa bab lagi lah. Nanti kita orang akan beritahu. Okeylah. Terima kasih bagi sekali. Kita jemput lah. Ada hidangan yang disediakan oleh persatuan. Dan terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warang datang Melaka. Kita buat makan memang kita pandai. Perasmian Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim